Celai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Celai duk marah Wan ni? Sebab apa marah Wan? Ha, Dia dah beritahu sebab apa? dia tak beritahu, dia kata Celai ni gila duk marah dia apa semua. Duk tak duduk marah lah apalah. Okey, yang mana tengok ni, hangpa komen sat dekat Faizal Ali sebab apa saya marah. Satu tak bangun pagi, satu bangun lewat. Orang Dia semua tak main cerita, awal, dia dia main cerita, dia lewat. dah bangun. Ha. Wan, yang mana satu betul? Apa dia? Yang Abang mana aku satu tinggal betul? pamer aku. Mana ada? Ni Celai kata awak bangun lambat, awak tak disiplin. Mana ada tak disiplin? Saya budak Okey. bola kot. Yang 60,000 duk tengok Wan tu, hangpa komen sat dia bangun awal kan bangun lewat. Awak player kek pedih. Bila player kek pedih ni kena ada disiplin. Saya kan mata juling. Ha, Bila saya tengok jam tu ke arah terbalik. Kena fahamlah sikit saya ada Itu masalah Abang mata. aku. betul faham. Okey. Masalah 3 hari duduk dalam salah macam mana? Okey, yang duk pergi kerja dekat ni boleh tak pergi awal? Ha, Ha. dia kata Celai tinggal dia lah apa, tak tunggu dia lah apa. Okey, tak tunggu Ustaz, tengok ni kita nak masuk. Tak tunggu, okey, tak tunggu kita ni. Adik kita tunggu dia punya pasal. Adik WhatsApp saya tau. Macam boleh. Adik tak marah Celai. Ada tu, adik tak marah. Adik tanya tu, adik tanya apa? Ada problem ke? Tengok tak sampai pun depan tu. Ha. Pukul 11 lebih. Saya ni siap buruh adik kata motor problem, hyper masalah. Padahal saya duduk tunggu hitam ni. Tu, adik tu dia tanya pula. Ai, awak tak sampai lagi ke depan kita. Saya nak buang apa lah. Motor hyper problem. Wan, apa? Celai kalau hantar mesej ni apa yang bahaya, Wan? Ni, Ha, apa mesej sekejap kalau dia... saya suruh abang kakak saya spam kat awak